Assalamualaikum geng. Video kali ni aku nak unboxing satu gadget DJI Mic Mini. Aku akan buat unboxing dekat outdoor. Semalam aku survey tempat untuk buat unboxing sebab tema channel ni sekarang motovlog. Aku ingat nak buat unboxing tu dekat outdoor lah, tapi tempat tu agak ekstrem lah. Seleko yang kita nak U-turn pergi dekat Kuasa, and then aku jumpa tempat tu belah kanan, and then nak ke Plaza Tol Kuasa. Lastly aku ingat aku akan buat dekat Arena lah kot, sebab yang ni lagi better. Yeah, helmet on, throttle twist, aku ready for the grind. Bro Faisal POV every ride, one of a kind. Jalan panas, hujan turun, still I shine. Dari street Malaysia sampai worldwide. Kamera jalan tak pernah rewind. Kamera jalan tak pernah rewind. 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 So kita start unboxing dulu. Okay, kotak dia macam ni, DJI Mic Mini. Yang ni aku order dekat Shopee. Lebih kurang seminggu jugalah dia sampai. Ada beberapa main point lah sebab aku pilih untuk beli mic ni. So first, berat dia cuma 10 gram. Lepas tu action dia support dengan kamera tu, lebih kurang dalam jarak 400 meter lah. Dia still boleh connect dengan DJI action cam. Yang bestnya kamera ni tak perlu guna receiver lah, boleh direct connect dengan Bluetooth. So apa yang kita akan dapat, dia dah bagi siap-siap bag. Macam biasa ada manual lah. Tak dalam lawa geng. Dia ada magnet tu. So magnet ni kita lekat dekat baju, then just lekat dia macam tu. So dekat baju lah. Kemas. Ini dia punya dock untuk charger. Okey, dia macam ni lah. Lepas tu kabel type C cucuk dekat sini. Bulu ni, oh dia bagi dua, satu color hitam, satu color green. Charger type C. Itu dia bagi 1, 2, 3, 4, 5 masuk dengan dia punya adu. Ok geng, itu je video untuk kali ni. Untuk next video kita akan guna DJI Mic Mini ni untuk test kualiti dia macam mana. Sebab untuk vlog ni memang kena ada mini mic lah untuk dapatkan kualiti audio yang lebih baik. Untuk korang yang belum subscribe channel ni, minta tolong korang tu subscribe, like, comment, share dan on notification, so korang tak terlepas lah kalau aku ada upload video. So biasanya aku akan upload video 7 minggu ataupun bila aku ada masa lah. So jumpa korang untuk next video. Thanks guys. Dari Malaysia sampai worldwide, this my room, my time to shine. Langit malam cerita tak habis, langkah terus sampai aku puas habis. Di depan layar semua saksi, ku bawa vibe penuh berani. Aku ride, aku vibe, kamera on, moment live. Dari Malaysia sampai worldwide, this my room, my time to shine. Setiap tapak satu jejak, dunia lihatku tak mengelak. Bukan mimpi, ini reality. Ku conquer sampai infinity. Aku ride, aku vibe, kamera on, moment live. Dari Malaysia sampai worldwide, this my room, my time to shine.